Kalau korang tak nak telefon korang jadi macam ni, jangan skip video ni. Tengok ni, bateri kembung sampai pecah back glass dan mungkin boleh menyebabkan skrin terangkat dan frame bengkok. Ini bukan kes terpencil, ini kes harian. Ramai degil tak nak tukar bateri, nak jimat konon. Tapi bila bateri dah kembung, telefon terus rosak besar dan kos repair boleh cecah ratusan ringgit. Lebih teruk, bateri kembung juga boleh meletup guys. Bukan saja rosakkan telefon, tapi bahayakan keselamatan korang sendiri. Kita jumpa kes macam ni setiap hari. Punca utamanya daripada bateri yang lama, overcharge, panas melampau, kitaran cas dah berlebihan. Jadi bila perlu tukar bateri? Kalau telefon dah lebih daripada 2 tahun atau kitaran cas dah lebih 600 kali, jangan tunggu. Sebab bila dah pecah skrin, pecah back glass, frame bengkok, kos repair boleh jadi 3 hingga 5 kali ganda lebih mahal. Sebelum jadi macam ni, terus datang ke Geekfix Subang Jaya. Kita buat pemeriksaan secara percuma, tukar bateri dengan pantas dan boleh siap dengan segera. Warranty pun kita sediakan. Kalau tak ada bajet jangan risau, kita ada pilihan untuk bayar secara ansuran. Harga kita pun berpatutan dan ada beberapa pilihan bateri mengikut bajet yang korang mahu. Jangan tunggu sampai telefon rosak teruk. Datang sekarang, selamatkan telefon korang. Boleh komen atau tekan butang di bawah.